macam ni, tekannya tebuk. Ini dia adjustment kita Dia tengah buat wiring. So sekarang korang kalau tebuk lubang macam tu, korang pakai apa? Lubang nak masuk pipe ni kan. Biasanya ada orang pakai mata ni sebab dia banyak saiz kan. Tapi bila pakai mata ni kau tebuk, contoh kau tebuk shilling ke pipe, nanti dia sisa dia akan tinggal kat sini. So kalau tebuk sekali kau kena buang sisa tu, baru boleh tebuk lagi. Penat, leceh. Nak keluarkan tu kadang-kadang leceh juga, penat. So sebab tu kena ada benda ni, yang mata bentuk kon ni. Satu mata ni ada macam-macam saiz, tengok. Dari kecil sampai besar. Dia satu set datang. Ada kecil, ada besar, macam-macam saiz ada. Kalau dekat hardware, satu je dapat. Mahal ni kalau kat hardware. Kalau kat link bawah tu, satu set kau dapat. Jom kita try. Contoh macam ni, ni nak buat point icon kat atas ni kan. So nak tebuk sini kan, pakai je lah ni. Macam ni aku dah tanda biru ni, tanda untuk pipe saiz 1 inci pipe tu. So bila tebuk sampai ke level biru ni, stop lah. Macam ni, letak macam ni, tekannya tebuk. Nampak? Sampai level yang kau nak. So dah ngam lubang dia. Lepas tu boleh tebuk lagi, tak payah nak keluar-keluar ke sisa tu. Harga murah, link kat bawah.